Hello geng, Assalamualaikum, salam sejahtera. Wadah amak, welcome back to my YouTube channel geng. So sekarang ni kita kembali ke next content adalah konten kesinambungan konten sebelum ni. So untuk konten kali ni aku nak pasang PPF dekat cermin depan kereta aku guys. Selalu orang PPF orang pasang dekat bumper depan lah, dekat bonet depan lah, dekat full body lah. Tapi aku lain sikit. Aku pasang PPF dekat cermin depan, bahagian luar. Benda baru kan. Korang pun macam pelik kan. So aku menggunakan PPF daripada brand Ravo Film, iaitu sama dengan tinted yang aku gunakan dekat kereta aku ni daripada brand Ravo. So lepas tu geng, aku pun nak share dengan korang lah. Betul ke tinted aku ni berharga RM6,000? Dalam konten kali ni aku akan bahaskan berapakah harga sebenarnya. Kalau korang nak beli sebut nama audio, dapat diskaun. Banyak korang akan dapat diskaun. So macam biasa, kita pun nak pergi ke Fancy Audio Bukit Jelutong sekarang ni, tempat yang hari tu aku pasang. Dan dekat konten kali ni aku nak share dengan korang, kita test dalam kereta aku ni pakai mesin diorang. Okey, betul ke tinted yang aku pakai ni dia antibakteria, dia mengurangkan dengan segera bau rokok. So macam biasa guys, semua dalam konten kali ni aku akan share dengan korang. Warranty 10 tahun ni, biar bona weh. Macam biasa, jangan lupa subscribe my channel, komen dan share. Subscribe tu gratis, mantap tu mantap. Okay guys, so macam biasa kita dah sampai dah di Fancy Audio Bukit Jelutong. So okay, kereta aku pun dah masuk dalam. So mari kita tengok apa aku nak buat hari ni guys. So macam tadi aku cakap lah, aku nak pasang PPF dekat cermin depan Myvi aku. So ada beza ke PPF cermin dengan PPF body? So dalam konten kali ni aku akan share dengan korang. Okay geng, macam tinted kat tu, lebih kurang pendek kan cerita geng. Aku punya member pun ada dekat kedai sebelah, dia tengah servis kereta macam tu. Itulah dia, bila kau ada member dekat kawasan area tempat, rahsia dah terbongkar ni kan. Terbongkar sikit lah. Okay, so hari ni apa aku nak buat Pan, so ni Ipan member aku, dia pun terkejut. Aku cerita aku nak pasang PPF, Ipan ingat pasang dekat body. Sebenarnya tak, aku pasang dekat cermin depan. Untuk pengetahuan kau, orang selalu pasang PPF dekat body macam lampu depan, bumper depan, bonet depan. Okey, kali ni pasang dekat cermin depan. So jadinya mesti kau fikir, oh, ambil PPF yang buat dekat depan tu, lekat dekat cermin. Sebenarnya ada beza. Sebenarnya ada beza. Okey. Belum. Yang ni belum pasang lagi Pan. Okey. Bagus soalan tu. Sekarang ni untuk PPF, perbezaan dia sangat ketara. Untuk cermin lain, body lain. Sebab apa? Untuk body, dia kira PPF dia, maaf cakap lah, dia bukan yang tak bagus ke apa, dia bagus. Okey, tapi sebab cermin ni kita driving, kita tengok tau, kita sentiasa pandang. So jadinya PPF cermin ni dia sangat lebih clear berbanding PPF body. Kalau PPF body ni clear je, bukan tak clear. Tapi kalau macam PPF cermin ni, kita dia kena lagi clear. Sebab kan apa nama dia, lekat kat cermin. So nanti dia akan lekat ujung-ujung ni, maknanya ni penghujung dia. Okay, dia akan penghujung dia. So that's why dia orang kena buka cover dekat tempat wiper, bagai apa benda semua. Dan pendekkan cerita pun, aku ada stiker. So stiker pun dia orang terpaksa kopik. Macam ni geng, dia orang terpaksa kopik. So jadinya terpaksa cabut. Jadinya stiker tu aku kena letak balik bila dah apply PPF. So itulah bestnya. Lagi satu, bestnya bila letak PPF ni Pan, kau tak perlu risau. Maknanya dari segi macam kalau kena stone chip ke, macam kalau ada crack-crack halus ke apa benda ke. Macam contoh, kereta aku ni kan seperti mana kau tahu, tak adalah aku kata kerap masuk sepang. Tapi insyaAllah 16/5 ni aku masuk sepang Pan. So nanti tu konten akan datang, dekat sepang pun aku akan try.
Sebab dekat Sepang kan banyak makhluk-makhluk yang akan guna tayar semi-slick. So jadi batu-batu mesti terbang man. Kau macam kau cermin dah berapa kali tukar man? Dua kali kan. Dua kali pun dah costing kat situ. Macam aku baru sekali tukar hari tu, tapi aku rasa macam sayang juga walaupun orang setengah ada insurans apa semua kan. Okay, tapi kalau ni kita cerita pasal contoh orang yang cermin harga, okay, contoh macam kereta BM apa kan? BM aku rasa dalam 2000 ke atas kot. Macam kita ni 1000 lebih, 1000 ke bawah. Tapi kalau orang yang cermin depan saja harga sampai 4000, 7000. So kau pasang PPF ni baru apa harga dia geng. So jadi dia ada protection kat situ. So tu yang penting. Right, dan yang paling penting dia clear. So PPF aku pun dah sampai tu dia. Baru sampai fresh. Memang fresh. So nanti pun kita akan try jugalah antibakteria apa benda semua. Kita akan test dalam kereta aku. Right, stay tune guys. Ni apa bikin Jack? Cuci dalam kotor nanti. Cuci dalam Oh. Alright. Moselit itu PPF kan? Alright, boleh. Boleh. So okay, so apa yang Jack tengah buat adalah Jack tengah cuci iaitu cermin bahagian depan ni. Okay. So selalu kan korang perasan kalau orang nak pasang tinted, okay, macam Jack selalu kan kalau pasang tinted, Jack mesti letak dekat luar dulu Jack. Lepas tu you panaskan itu tinted, lembutkan apa semua. So orang mesti ada tanya sama you kan, ini mau pasang luar ke belah dalam? Pada tapi kalau macam tinted sebenarnya Jack buat macam tu adalah Jack nak lembutkan itu tinted supaya nanti bila nak pasang kat dalam diikut bentuk cermin tu. Kadang-kadang setengah kereta cermin depan ni kan dia tak lurus, kadang-kadang dia lekuk sikit apa benda semua. Tapi kali ni ini menjadi sejarah untuk aku. Jack kali ni pasang dekat luar. Yang ni bukan tinted biasa yang clear pasang kat luar, tak boleh tau guys. Tidak boleh sama sekali. Yang ini memang special edition PPF from Ravo. Okay. Dan macam sekali lagi aku ulang, yang ini adalah PPF khas untuk cermin. Dia bukan PPF body kau ambil kau letak dekat cermin. Tak boleh sama sekali. Tak boleh. Sebab PPF body dia tebal, PPF cermin ni dia nipis je. Dan PPF cermin ni yang aku paling tak sabar sekali adalah sebab kereta aku ni boleh katakan kerap masuk ke Lita Sepang International Circuit. Dan nak jadikan cerita, pendekkan cerita, lagi 2 minggu lagi insyaAllah kereta aku akan masuk ke Lita Sepang Track Day MSF. Jadinya kita akan test sama-sama PPF ni tahan ke tak tahan guys. So itu dia. Jadinya korang yang mana yang kereta yang ada stiker dekat luar, minta maaf terpaksa korbankan Betul Jack Tak boleh Jack. Kalau ada stiker Jack tak boleh memang tak boleh langsung Jack Tak boleh. Memang tak boleh langsung. Okey, Jack, apa sekarang you buat sekarang ni? Cuci dia punya kotor dia. Cuci dia punya kotor, dia punya ada pasir-pasir ke, ada dia punya macam, yelah dekat cermin ni kan kadang-kadang kita jalan Malaysia kan takut ada itu tar lah apa benda lah, pasir-pasir degil yang lekat pada cermin. So jadinya nak apply PPF pada cermin, lagi-lagi bahagian hadapan ni, bukanlah mudah semudah yang disangka, melainkan hanya orang-orang yang telah dilatih sahaja. Lagi-lagi macam sekarang ni aku menggunakan daripada Ravo sendiri. Kalau boleh guys, kalau korang nak pasang, korang datang ke Fancy Audio Bukit Jelutong. Okay, buat tempahan segera guys. Buat tempahan segera. Benda ni penting tau, bagus tau. Sebab bagi aku, macam kalau pasang PPF dekat body macam aku nak pasang pun tak guna. Sebab macam kereta aku dah ada wrap. Ini semua wrap. Wrap pun dah kira protection dah sebenarnya. Tapi kalau ada PPF lagi protection lah. Cuma macam aku ni angin betul-betul kau.
Ni kan, ni pun aku dah rasa macam nak tukar colour pula. Tapi kalau macam PPF, kalau korang pasang dekat cermin hadapan ni, bagusnya adalah protection. Macam tadi aku cakap, kalau orang yang jenis kereta, okey, contoh kita ambil kereta apa, Audi RX, okey, ataupun itu Range Rover SVR, okey, contohlah Lamborghini Aventador ke, cermin depan saja harga dah berapa, guys. So jadinya kalau kita nak tukar cermin, sebab kena batu kan. Okey, macam contoh G-Wagon kan, cermin dah berapa kan harga, betul tak? So kalau macam korang pasang PPF, bagusnya dekat PPF cermin ni, dia protect cermin korang daripada crack, stone chip. Itu dia, guys. Kadang-kadang setengah orang baru crack sikit dah tukar cermin. Tapi kadang-kadang yang crack sikit tu lah kita nak bagi dia, kita nak buang masalah tu daripada kena stone chip. Kadang-kadang kita ikut belakang lori, kita bawa santai. Siapa benar? Macam aku bawa santai. Tipulah kau pergi highway mana kan, utara ke pantai timur ke, okay, ikut belakang lori, tiba-tiba kelakar kena. Kalau kena dekat body tak apa, macam aku rapping kan. Tapi kalau kena dekat cermin, pisang. Dia kalau kena crack waktu kau tengah speed, contohlah kau tengah speed 200 kan, tiba-tiba kena, dia tak apa kan, perasaan dia tu pedih-pedih tapi buat hati kan. Ni kalau kau bawa santai, tiba-tiba kena, itu pedih. Itu pedih. Sebab macam kereta aku satu lagi, aku kena macam tu. Aku memang menyumpah gila kan. Tapi bila adanya PPF cermin ni, inilah yang best dia. Dia protect daripada crack, dan satu lagi adalah stone chip. Itu dia, guys. Nak pendekkan cerita, macam aku cermin pun baru tukar, alhamdulillah. So jadinya masalah-masalah pada cermin aku ni tak adalah teruk sangat condition dia. Jack pun tengok kan. Kalau cermin yang okey, Jack, kalau cermin kereta orang tu dia ada crack, dia ada itu, macam I punya, you ingat tak I buat speaker kan crack panjang kan. Kalau mau pasang PPF tak boleh, Jack. Tak boleh lah. Mesti tukar cermin dulu. Jack cakap relax geng. Kita mesti ini tapi ayat dia mendalam geng. Mendalam betul? Dia kalau boleh macam itulah. Kalau contohlah korang ada crack kan, tiba-tiba baru nak pasang PPF. Boleh pasang tapi rugi lah. Forward kan you pasang kan. So better tukar cermin. Ataupun korang yang mana kereta belum kena lagi nak pasang. Betul. Tapi kalau satu lagi kereta yang cermin dah rosak, mana dah ada stone chip yang teruk, itu mungkin kau kena tukar dulu. Sebab kalau macam dah ada pasir-pasir, biji-biji apa benda semua, kau faham tak? Lepas tu masa tu nak pasang PPF, sayang lah. At least kalau boleh cermin yang quality tune. Senang kata baru tukar cermin, terus PPF lagi okay, geng. So sekarang ni Jack tengah plotkan untuk cermin depan. Okay, so nanti Jack akan potong. Kasih dia kalau betul. So PPF dia mana, guys? So PPF dia ni, guys, ui geng, dia HD dia nampak mana ya. Okay, PPF, sebab tu lah PPF ni tebal. Ya, tebal. Tebal, clear. Sebab PPF ni dia tak boleh tak clear tau kalau untuk cermin. Sebab dia pemanduan. Mana bila korang driving, kalau PPF body tu dia lain. So ni PPF. Kau faham tak? Aku first time tau. So aku yang kat kereta aku yang ada PPF sekarang ni lah, lampu belakang. Tapi ni PPF smoke. Ni PPF clear kan. So aku macam cantiknya geng, PPF from Ravo geng. Tapi ni PPF cermin lagi geng. Macam Ravo ni dia ada banyak PPF. Geng, nampak perlu kerja 2 ke 3 orang PPF. Nampak tak?
Dia tak boleh seorang tau. Kopi no, Pak Bini kau. Tu kau usai. Kopi. Tengok Pak dia. Bini kau. Pak Bini kau. Pak Bini kau pakai kau ya. 可以吗？一种 kopi. 呢度哦，咁細咗。 Geng, aku first time benda ni, jadi aku macam nervous tau. Aku nervous, aku macam terharu, aku macam lain geng rasa. Lain. Selalu orang kan macam kalau pasang tinted belah dalam tau. Ni pasang luar geng. Orang tengok tadi kat semua 2 orang tanya aku, kenapa kereta pasang dekat luar? Lain geng, ni lain daripada lain geng. PPF. Ni nama dia PPF windshield. Pasang PPF dekat cermin depan bahagian luar. So dia another protection. Dia another level sikit. Nampak. So nampak Jack memang proper lah dalam melakukan tugas daripada hari tu lagi. Aku tengok dia punya poket dia pun banyak barang-barang ni kan. Banyak barang-barang ni. Bravo geng. Untuk tinted, awak ada 2 model yang awak pasang. Iron Max series, iaitu yang paling high spec sekali aku pasang. Untuk cermin kiri, kanan, cermin kecil, sunroof aku pun aku bantai menggunakan Iron Max series. Okey. Cermin belakang pun sama juga. Untuk cermin depan saya menggunakan EG series. Iaitu daripada Ravo, model yang paling baru, paling high spec buat masa ni. Aku combinekan sekali dengan PPF windshield untuk cermin depan. Pemasangan dibuat oleh Mr. Jack from Fancy Audio Bukit Jelutong geng. Ada bantuan sikit dengan Ahang sekali lah. Tapi yang ni memang aku wow. Oh my god. Wow. Okay, macam aku tak pernah couple tau. Okay. Aku tak pernah ada girlfriend. So aku tak tahu macam mana. Aku rasa macam ni lah perasaan dia mungkin kalau macam girlfriend korang belanja korang barang kereta kan. Okay, contohlah macam perempuan, kita mau happykan dia, kita belikan beg LV ke Balenciaga kan. So mesti dia rasa macam happy. Tapi kalau macam aku faham lah perasaan tu macam mana dia punya perasaan dia. So macam tu lah aku rasa sekarang. So guys, this is PPF guys. So dia bukanlah tinted, clear, kalau letak kat luar kelekat. Tak geng. So ni dia another protection. So aku rasa macam weh, dia menggigil lah. Dia tangan kau macam shaking lah. Dia macam aku rasa macam appreciate lah. Thank you so much lah. Ni bukan kerja main-main tu. Aku tengok pun aku takut tengok Jack tadi pasang lah. Dia memang teliti lah. Jack memang teliti lah.
Okay geng, so kereta awak pun PPL dah siap pasang. Okay, so sebenarnya awak nak share dengan korang lah. Sebenarnya kereta awak ni, awak dah pakai tinted daripada brand Ravo, model Ion Max series. So far dah 2 minggu lah. Okay, yang ni review jujur Yang ni aku tak ada tipu lah. Aku tipu memang aku dapat dosa lah. Okay, so far selepas aku pakai 2 minggu, waktu 2 minggu ni aku hanya 2 ke 3 hari saja cuaca hujan tanpa henti. So yang lagi selebihnya tu adalah cuaca panas terik, sepanas-panasnya. So okay, kalau aku jujur, sebenarnya untuk tinted yang Ravo aku pakai ni aku pun terkejut juga. Okay, sebab macam hari tu kita cakap tinted Ravo yang model Ion Max series ni, dia cepat untuk redakan bahagian dalam kereta. Okay, contoh kita parkir tengah panas kan, lepas tu bila kita masuk kereta, dia macam bahang gila kan. So bila kita masuk, kita buka aircon, cepat gila dia ambil masa untuk redakan bahagian dalam. Maknanya bahang tu dia cepat hilang. So ni aku boleh kata 9/10 benda ni yes, benar-benar jadi bukan pada kereta aku saja, benda ni pun terjadi pada customer-customer yang dah pakai juga dan buat review, dan korang sendiri boleh tengok benda ni memang fakta, bukan auta. Aku pun terkejut lah. Dan lepas tu korang tak perlu pun buka aircon paling kuat kan untuk nak cepat reda, tak perlu pun. Macam aku jenis orang yang cepat berpeluh. Macam Alex nampak kan, awak kalau lepak kejap pun dah berpeluh dah. So memang jadinya tinted ni aku agak terkejut juga. Dan lepas tu geng, aku nak share dengan korang. Okay, tinted daripada Ravo Ion Max series ni, warranty dia kan 10 tahun. So dalam tempoh 10 tahun, adakah kualiti dia 50% ataupun 60 ke 70% hilang? Jawapan dia adalah tidak sama sekali. Jawapan dia adalah dalam tempoh 10 tahun tu, 10% jaminan dia punya power dia tidak akan orang kata berkurang pun, at least hanya mengambil 10% sahaja. Faham tak? Maknanya dalam tempoh 10 tahun tu sebenarnya lama tau. Kalau setengah tinted, baru setahun kualiti dah out 50%. Yang ni 10 tahun, 10% sahaja hanya mengambil masa, orang kata 10% je. Tu pun belum tentu 10% dapat dropkan dia punya kualiti dia. So memang terkejut lah. Lepas tu kereta tak macam sauna. So benda ni fakta. Aku boleh katakan yes, aku tak tipu. Lepas tu harga, betul ke 6,000 satu kereta kau? Takut pula kan nak beli kan. So sebenarnya tak sampai pun 6,000. Aku acah je kan. Korea bara. Sebenarnya harga hanya dia tengok bergantung pada body kereta, sizing kereta. So sekejap gini kita akan borak. So tu pun Mr. Alex pun dah ready dengan barang yang untuk kita akan test sama-sama dalam kereta aku, kualiti untuk antibakteria ni. So tanpa masa, let's go guys. Okay guys, so sekarang ni saya bersama dengan Mr. Alex, bos Fancy Audio Bukit Jelutong. So sekarang ni Mr. Alex dia tengah ambil udara luar menggunakan mesin khas untuk detect bakteria. Ni bukan mesin untuk check tinted tau. Negative ion. Negative ion. Check negative ion, sorry. Okay, check negative ion. Okay, nampak ini tu rendah. Tu air ion. So sini ada 100 lebih loh. Dia ada cakap macam ni city dalam rumah, city punya negative ion dalam rumah macam tu lebih kurang 100 lebih macam tu. So temperature ada, basah punya ada, jadi 61. Okay. Alright. Kami angkat dalam ni. Okay, so sekarang ni ni kita duduk dalam. Okay, so sekarang ni geng, nampak Mr. Alex dia dekatkan mesin tersebut dengan tinted bahagian tepi lah, sebabkan bahagian
Kereta awuk ni bahagian tepi semua adalah tinted daripada Ravo Ion Max series. Jadinya bermakna dekat sini adalah tinted. Nampak tu? Wah, tiba-tiba Serang naik. serang naik 8,000. Okey. So, Mr. Alex, dah 10,000 dah. Okey, lagi tinggi nombor maksudnya apa, Mr. Alex? Mungkin you boleh share. Dia boleh baca itu negatif ion, dia tengah proseskan itu negatif ion keluar. So dia sekarang dia dapat detect email negatif ion ada macam ni banyak. Okay. So, bahawasanya geng, tinted ni dia bukan sekadar orang kata plastik biasa tau. So, tinted ni dia ada negatif ion. Negatif ion ni apa? Macam aku cakap dekat konten sebelum ni, korang kena tengok, tapi aku akan explain lebih ringkas lah. Negatif ion maknanya dia adalah dia senang kata antibakteria. Lepas tu dia punya udara dia dengan bau rokok, bau durian. Tapi bau durian tu kalau nak cepat hilang sebenarnya, misalnya ada share dekat konten sebelum ni, kena pakai tangkai durian tu, letak kat aircon, bagi bau apa, buang cepat semua tu lah. Okey, tapi korang nampak tu dekat luar tak? boleh. Okey, buka je. Okey, buka je. Okey, nak tu nak. nampak laju. Nampak dia turun laju. Negatif ion, dia baca udara dekat luar. So, jadinya lepas ni siapa nak udara segar apa benda semua, kena naik kereta awuk dia, duduk dalam kereta awuk. Yeah boy. Ui, tapi banyak laju lah ni Mr. Alex. Sebab luar tak ada macam ni, dia tak ada proses tu negatif ion keluar. Dia mesti tinggal sikit-sikit macam tu. Ui, rendah. So dia mesin ni memang betul punya. Dia cakap you sekarang punya udara memang macam dekat city punya rumah dalam. Dia sini ada tulis. Rumah dalam punya udara macam ni lah. Betul. Lepas tu dia cakap sama juga macam tu dia punya temperature. Lepas tu Basah panas sebab 29 dia tulis panas. Basah dia okey lah. So far good lah dekat relax punya tempat lah. So kami tutup balik. Kami tengok dia dalam kereta. Dia proses macam mana itu. Laju dia lompat terus Sebab you punya satu kereta belakang semua pun pakai negatif ion mah. Betul. Semua campur sekali proses. Dengan bumbung semua. Ni pun ion max tu guys. Betul. Nampak tu. Wah. So walau kami tutup tak buka aircon semua. Tak ada, kan. enjin tak buka. So you tak rasa bernafas susah kan? Betul. So nafas okay. you senang apa semua macam I ada lelah tau. I ada lelah. Okay. Asma. So jadinya memang aku memerlukan udara yang bersih, antibakteria apa benda semua. Tapi satu kalau macam nak dapat nombor tinggi apa benda tu, bacaan dia tinggi. Dekat mana ni misalnya kita kena pergi dekat nature sana dalam hutan. Hutan ke garden pun ada. Macam ni dia tu ada tulis. Ini sekarang you punya relax ya pun okey, tapi panas memang panas 29. Kami tak start kereta. Yalah tak start kereta. Lepas tu ini dia ada tulis ini tempat kan, tapi Chinese lah. Dia tulis dekat macam hutan atau air terjun punya tempat. Ada macam ni banyak lah 11,000. Yang ni barang ni bukan murah lagi. Ni bukan beli dekat mana RM100, RM20. Ini barang bukan murah tau. Ini barang memang test, ada approval. Okey, lepas tu yang paling penting untuk tinted Ravo ni ada SIRIM. Itu yang bagus, kelulusan SIRIM geng. Kau pakai tinted, dia claim ada Ion Max lah apa lah. Tapi kelulusan SIRIM tak ada, tak boleh percaya. Kalau macam kau pakai Ravo Ion Max ni aku pakai sekarang ni, ada kelulusan SIRIM. That's why itu sangat penting guys. Okay, bau rokok tak ada masalah. Lepas ni kalau contoh one day I ada anak kan, I bawa naik kereta ni pun no problem lah. Tapi lah sedih lah, I pun masih single lagi lah. What? Bro, what are you talking about, man? Akan dapat ni. Aduh, amin. Okay, Cun. So barang tu dah membuktikan bahawasanya kereta aku adalah fungsi kata anti-ion ataupun antibakteria punya sistem lah. So jadinya korang rasa korang masih tak percaya lagi ke bahawasanya tinted Ravo Ion Max ni dia punya antibakteria dia tak boleh dipercayai? Mesin pun kata kereta aku ni orang kata bersih tau udara dia. Takkan korang tak percaya lagi guys. So kalau korang nak dapatkan tinted Ravo yang macam aku pakai ni adalah model
Ion Max series. So korang boleh datang ke Fancy Audio Bukit Jelutong, cari Mr. Alex, datang terus buat booking terus. InsyaAllah semua kereta boleh, tak ada masalah Tak ada Mr. masalah. Alex. Dan harga katanya 6,000, berapa sebenarnya? Baik, you. Berapakah harga dia sebenarnya? Okey, berapa sebenarnya harga dia Mr. Alex? Awak cakap RM6,000 lah, apalah. Ada betul ke? Okey. Dekat lah. Okey. Okey lah. So Alright. far dia pun ada harga dia keluar. Okey. Dan sekarang dia pun ada buat promotion semua. Okey. I pun ada buat promotion semua. Okey. Kita tengok ini semua dia punya harga lah. Okey. So yang ni So- kita pandang yang Ion Max series lah, kita tak pandang yang bawah. Yang Max series macam you punya spec kan. Kira small car mah. Small car. Maybe. So 3,400 macam tu aja. 3,400. Nampak pintu belakang, depan sekali. Semua sekali. Betul. So Dan kalau sekarang dia buat kereta offer, kan, you dapat banyak different. Oh ya? So mungkin kalau you ada minat, Himari tanya saya. Boleh. Kau bagi jatah. Kawan. Boleh kau misalnya like berapakah harga promosi lagi datang? Okey, kau sebut, oh I nak macam itu awuk due punya kereta lah. I mau Boleh, macam boleh, awuk. You petik nama awuk, boleh dapat murah lagi ke apa ke. Tapi kena betul. pandai borak cakap oh I kenal daripada awuk due. Ni Mr. Alex, pastikan Mr. Alex. Ni Mr. Alex pun steady je aku tengok pakai outfit simple saja tapi ni orang kereta berapa kali menang award pun I tak tahu berapa kali dia main speaker. Okay, itu I punya hobi lah. Hobi walau Memang I punya kerja juga. you punya kerja. Tapi I perasan Mr. Alex dia suka memancing Suka? Aduh, mana nak dapat Chinese suka memancing kan. Aku pun jarang gila nampak kan. Selalu kan diorang ni asyik business. Weh, Mr. Alex memancing kan. Aku pun Melayu pun tak erti nak memancing. I mau baling pun I tak ada reti. Okay. So, sampai sini saja. So macam biasa, jangan lupa subscribe my channel, komen dan share. Subscribe tu gratis. Mantap. Teruskan support Fancy Audio Bukit Jelutong. Pastikan menggunakan tinted daripada Ravo. Model yang macam awak ambil adalah Ion Max series guys. Mantap.